Okey geng, kepada korang yang ada masalah gastrik, GERD, anxiety, lepas tu lenguh-lenguh badan, badan tak sedap, lesu, aku sarankan korang ambil ni. Ataupun enzim halia. Ni paling basic, enzim halia, Mr. Bentong. Ni dah banyak lah aku minum, ini sebahagian dia. Lepas tu aku suka yang ni, Majan. Korang boleh beli dekat beg kuning kat bawah ni. Cara minum dia senang geng. Kalau korang tak goncang dah kena jadi macam ni geng. Dia punya enzim halia tu mendak ke bawah, kena goncang dahulu sampai dia sebati, sampai bawah nampak. Bawah tu putih dia hilang. Goncang sampai putih dia hilang macam itu. Lepas tu ini ambil satu hari 3 sudu makan. Satu hari 3 sudu makan, tak kisah bila, sebelum makan ataupun selepas makan. Okey, satu, bismillah. Dua, bismillah. Tiga, bismillah. Korang boleh minum direct macam tu aja, ataupun korang nak campur air sejuk pun boleh, air panas pun boleh. Tapi rasa dia memang cukup sedap geng. Yang Majan, ataupun korang boleh pilih yang banyak perisa yang lain. Yang basic sekali ni, nombor 1 dia, enzim halia. Ini cukup bagus untuk korang punya badan, kesegaran badan. Okey, boleh beli dekat beg kuning kat bawah ni. Harga tengah promosi, korang beli 3, harga cuma 120. Beli satu RM60, beli 3 120. Kalau beli banyak lagi lebih murah geng. Okey, beli kat beg kuning sekarang.